Halo guys, hari ini kita berada di sekolah SK Arang ya. Secara membuat bubur lombok ya, bubur lombok. Kita tanya Bang Mat, aktiviti apa tuh Bang? Aktiviti Program bubur lombok PKI SK Arang. Sampai gitu. Itu bubur lombok ayam tuh. Bubur lombok ayam yang daging dah siap dah. Berapa pack semua? 700 pack semua untuk program begitu. Dan terima kasih mantan JP datang begitu. Oke, hari ini kita menyaksikan sedang menggaul bubur lombok ya. Untuk PPKI ya. Untuk semua untuk aktiviti dalam bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan dan kita akan kongsikan rezeki ini kepada semua warga sekolah ya. PBG, YDP, Abang Mat ada daripada kita dengan kita di sini ya. Sekarang kita sedang menyaksikan ibu bapa PPKI ya, menggaul bubur lombok yang sedang dimasak ya. Kita nak tahu apakah ramuan yang akan digunakan untuk memasak bubur lombok ini ya. Ini ibu-ibu PPKI yang berada dengan kita, cikgu-cikgu semua sini. Halo cikgu, say hi. Ya, oke. Ni pakar-pakar bubur lombok nih ya. Ni jarang-jarang kita buat, hanya waktu bulan Ramadan saja kan. Jadi kita tanya penolong kanan PPKI kita, Cikgu Soni ya, untuk menjelaskan apakah ramuan yang akan digunakan untuk membuat bubur lombok kita ini. Cikgu Soni. Okey, selamat pagi. Untuk makluman, pada hari ini kita membuat dua versi ya. Bubur lombok yang pertama bubur lombok daging dan yang kedua bubur lombok ayam. Untuk resepi kedua-duanya agak sama sebenarnya, cuma dibezakan dengan daging dan ayam. Okey. Seperti biasa bahan-bahan yang kita gunakan serai, 3 serangkai, serbuk garam, serbuk no, serbuk apa nama satu masako serbuk daging tu. Lepas tu bawang merah, bawang putih yang dihiris, halia, daun sup. Nah, itu sajalah ramuan yang kita gunakan. Dan kita juga menggunakan carrot merah supaya dia nampak cantik sikit. Dan daun sup dan daun bawang untuk hiasan dia. Itu saja bahan-bahan yang kita gunakan lah. Itu tentang ramuan yang digunakan untuk membuat ni. Ini kita tanya YDP lah. Abang Mat. Apa cerita begitu tentang membuat bubur lombok? Kau sikit. Okey, selamat pagi. Pagi itu adalah program bubur lombok dari PPKI SK Arang. Program memang tiap-tiap tahun lah PPKI buat di SK Arang, dan kita akan sama-sama lah merealisasikan bubur lombok sampai dia dibungkus dan diagih untuk semua pelajar SK Arang. Di mana yang diberitahu oleh PK tadi Cikgu Soni, bubur lombok kita ada dua jenis, bubur lombok daging dan bubur lombok ayam. Dan sekarang kira-kira dah siap lah, dah tunggu buat agihan untuk semua. Sebab ada sikit lagi, kira satu periuk lagi belum selesai bubur lombok ayam. Jadi selesai saja program ini kita akan agihkanlah kepada setiap pelajar di SK Arang. Dan dalam 700 pack, kalau tak silap saya, dalam 700 pack untuk pelajar SK Arang dan staf dia. Jadi di meja tu dah siap di pack dibungkus. Dah siap dibungkus, tunggu kita nak agihkan kepada semua. Jadi terima kasihlah kepada PPKI kerana telah membuat program seperti ini pada setiap bulan Ramadan.
seperti mana kebiasaan sekolah kita buatlah. Terima kasih kepada mantan JB kena hadir juga pada pagi ini untuk sama-sama pada program Bubur Lambuk PPKI SK Narang. Terima kasih. Kita nampak di sini ya, sudah disedia bubur lambuk untuk diagihkan kepada warga sekolah SK Jalan Arang ya. Ustaz, apa khabar? Okey. Alhamdulillah kita dapat membuat bubur lambuk sebanyak 700 hasil sumbangan daripada staff dan parent. Terima kasih semua. Okey. Masih kita masih dalam proses membuat bubur lambuk ini ya, untuk ni. Okey, kita nak tahu bahan-bahannya tadi ya. Cikgu Wani, cerita pasal bahannya. Kalau bahan-bahannya, kalau untuk bubur lambuk daging kita guna ni lah, masako. Memang akan sedap punya. Okey. Yang ini untuk bubur lambuk daging. Kalau ayam kita akan guna chicken stock. Okey. Bawang putih, bawang Holland, ada yang perlu dipotong hiris saja. Yang ini ada yang di blender. Jadi kita akan guna dua-dua sekali lah untuk semasa menumisnya nanti. Ini dah disediakan lah, dah pakai kan? Sudah. Yang ini dah bersih, dah kemas semua. Pagi tadi agak riuh rendah sikit lah, nampak macam rewang-rewang sikit lah. Okey. Jadi untuk dressing ni kita guna daun sup dan daun bawang goreng. Okey. Itulah ramuan yang terangkan oleh chef ni. Ni ibu-ibu semua. Hai. Hai. Ibu siapa ni? Sebagai kakak Ibu kakak. Sudah lupa ibu. Untuk sudah geng-geng dia ibu-ibu tiga yang studi ya bersama kita dalam program bubur lambuk ya. Okey. Ya. Kita ambil saya. Ambil saya. Inilah ya. Kita try bubur lambuk ya. Hai. Ni kita macam kita mengayuh dia bang ah. Boleh je lah. Untuk saya orang tua tu. Walamak tu. Saya dengan Bang Mat ni seangkatan ni ya. Berdipi. Ni. Ini ya. Pengalaman ini kita akan ada waktu bulan Ramadan ya kan. Inilah bubur lambuk PPKI dan SK Jalan Arang. Bubur Lambuk ni berasal dari mana Ibu Rani? Asal mana ni? Apa hal nama dia Bubur Lambuk? Ya, apa hal dia namakan bubur lambuk? Tunggu dulu. ODP. Saya tak tahu tu, tanya Ibu Rani. Cuma apa asal bubur lambuk ni saya tak tahu. Apa asal bubur lambuk? Siapa tahu? Apa sejarah bubur Kita lambuk? sikit. Apa sejarah bubur lambuk? Saya jadi benda. Bubur lambuk tu asal dari lambuk. Dari endor. Inilah kita menggaulkan ya. Ianya sentiasa digaul supaya ianya sebati dan rata. Dan masaknya pun tidak hangus ya. Itulah tujuan kita menggaul. Senduk pakai macam banyo Okey dah. Ini tim buat bubur lambuk. Okey. Masih dalam proses. Tapi saya rasa nanti terlalu fake juga nanti. Fake, kan? Bagus kita pergi ke kelas-kelas panggil setiap kelas. Rajin satu anak pai rajin semua tu. Ini mana? Tanya. Mana buat? Bubur lambuk rasa di mana? Rasa ayam. Kelakar Kelantan sikit. Cakap bahasa Kelantan ke bahasa apa? Bahasa apa? Asal ayam mana? Gano lah. Gano kita. Saya pun tak tahu dah. Kau Okey tu. Okey, sekarang kita menyerahkan bubur lambuk kepada warga sekolah, kepada ibu bapa. Apa lagi? Payan. Tuan. Ya, ini bubur lambuk.
Menyerahkan bubur lambok. Menyerahkan bubur lambok. Menyerahkan bubur lambok. Dah. Bubur lambok. Next. Yang belakang. Ah. Sedang menyerahkan bubur lambok kepada ibu bapa. Okey. Ustaz, ini Ustaz, saya. Haha, tidak terasa saya. Terima kasih Mamat ya. Terima kasih Mamat. Bubur lambok ini tetap enak dan sedap nih ya guys. Mantap lah. Okey. Okey, itu anak-anak apa ya? Ceria-ceria semua sedang packing. Samin, kita sekian apa tentang program pagi ini? Okey, sempena dengan kemuliaan Ramadan, kita sama-sama berkongsi rezeki lah untuk mengagihkan bubur lambuk kepada semua warga sekolah SK Jalan Arang. Dijangkakan sebanyak 600 pek bubur lambuk akan diagihkan pada hari ini kepada semua warga sekolah lah. Okay, terima kasih kepada semua rakan guru dan mantan apai kami yang tersayang sama-sama hadir untuk menjayakan projek pada hari ini. Semoga rezeki kita semua bertambah berkah. Okay, terima kasih. Terima kasih Sas. Amin anak apa ya? Amin amin semua. Kita pergi kepada tempat membuat ataupun menggaul bubur lambuk ya semula di sini. Untuk proses ini dia makan masa lebih kurang 4 jam lah. Contohnya masak ianya mesti digaul selalu supaya ianya tidak hangus lah. Okey. Cikgu Rohani, kita ulang semula. Tadi saya tak tekan tu. Pai, kepak aku kelakar, Pai. Mula. Nani, mula dari sini kita tu. Ramuan ni. Bagaimana ramuan? Okey, ramuan dah rekod Pai. Dah rekod. Okey. Ramuan yang sebenarnya yang utama lah sebenarnya adalah masako. Okey, masako ini sesuai lah untuk bubur, untuk sup supaya dia rasa daging tu lebih lagi. Okey. Yang tadi kalau ini untuk bubur lambuk daging lah, kita sebab kita buat dua versi, daging dan ayam. Jadi yang daging kita guna ni dan ayam kita guna serbuh no biasa sajalah. Okey. Ramuan lain seperti biasalah, carrot, bawang dan sebagainya. Yang mana? Yang ini bawang putih, yang tadi kisar, bawang besar pun dikisar. Ada juga yang dihiris supaya dia naikkan bau wangi. Kita ada juga guna yang dihiris lah. Jadi bawang yang dibeli kita akan pecah dua, di blender dan dihiris halus. Okay, yang ini adalah dressingnya, dressing untuk bubur lambuk lah, bubur daun sup dan bawang goreng. Okay? Ya. Sedang menggaul. Okey, sekarang ni bubur lambuk ni sedang digaul. Kita pasal menggaul. Tukar. Okey, sekarang masih dalam proses menggaul bubur lambuk lah. Okey. Okey, bubur lambuk ini perlu sentiasa digaul supaya orang kata tak hangus di bawah ya. Penting. Sebab kan benda ni perlu masak lama kan. Kalau dibiar sahaja akan ada kerak di bawahnya. So better dia digaul. Lagi sesuai guna orang Sarawak kata ini namanya keledo. Keledo. Pengayuh. Ini macam pengayuh Pengayuh. Untuk selalu kalau kenduri kita guna ni lah, kenduri masak nasi, masak lauk guna ni lah. Lebih sesuai sebab dia lebih ringan daripada yang kita guna steel tu lah ya. Okey. Berapa lama kita nak masak bubur lambuk? Okey, bubur lambuk ni kita mula daripada pukul 7 pagi tadi. Kita dah start masak, menumis semua paste bermula pukul 7, kemudian kita bahagi kepada 3 periuk utama, 2 daging dan 1 ayam. Okey, ini adalah yang terakhir. Ya, ini yang terakhir.
dan masak bubur ini bergantung pada api yang kita gunakan. Sebenarnya ini lambat sikit sebab dia punya dapur agak slow. Jadi yang dua tadi dah lepas dulu sebab dapur dia api dia besar. So lepas tu kita hujan lagi, kita berpindah randah. Jadi proses tu agak lambat. Yang ni lambat sikit. Ini aku berapa ni? Yang ketiga. Yang kedua dah settle edar. Yang kedua tadi kita dah edarkan untuk PPKI, pra dan guru dan staff. Yang ini kita akan beri kepada sesi petang nanti ya. Ya, kita orang Sarawak kata nyangkong semua satu sekolah dapat. Untuk makluman apa juga ya, modal ni semua adalah sumbangan daripada guru-guru SKJA. Kita gotong royong kita kutip daripada guru-guru untuk buat bubur lambuk supaya kita semua merasa. Semua merasa. Ya. Itulah sebelah sedikit tentang panorama ataupun cerita bagaimana membuat bubur lambuk ini. Ya. Jadi sekarang masih ada proses lagi bubur lambuk untuk nak dibagikan kepada warga sekolah nanti ya. Sebagian telah pun dibagi kepada beberapa warga sekolah, murid dan Kah hari telur Mastina. Bibi oh. bagilah. Bagi sama apa? Sama Tuhan. Apa tu? Mamat semula. Sekarang diorang tengah membungkus bubur lambuk untuk kita sama-sama agihkan pada semua pelajar lah. Dalam 700 paket, kalau tak silap saya 700 paket bubur lambuk pagi ni. Dia ada dua jenis bubur lambuk, ada bubur lambuk ayam dan bubur lambuk daging. Dia ada program bubur lambuk SK yang arang, program bubur lambuk PPKI SK dan arang, anjuran PPKI SK dan arang. Gitu. Jadi sama-sama kita kerjasamalah untuk selesaikan program begitu daripada menyedia bahan, memasak dan membungkus. Lepas tu kita agihkan pada pelajar-pelajar. Untuk sama-sama kita menikmati hasil hasil program dari PPKI SK Larang. Terima kasih. Waktu pembagian ni kita ada juga rakan-rakan juru teknik PPD Pedawan. Nak apa ya office? Dekat sikit. Steady, bye. Ya. Steady, bye. Steady. Salam Ramadan ya. Thank you, bye. Ya, ucapan dek Salam Ramadan. Okey, okey. Okey. Ni geng apa semua ni? Mantap semua. Alright. Okey. Ni juga geng apa? Okey. Sama. Okey.